Salam sejahtera guys. Nama saya James dari WJS Motor Sdn Bhd. Hari ini saya nak fokus pada dua biji motor yang bawa 30,000 tapi 4 inline, which mean ada 4 piston dengan harga dia tak payah 30,000. So kita ada yang pertama, kita ada SRK 250 RD. Yang ini brand QJ. Boleh tengok dari segi depan dia ada warna hitam, ada warna merah dengan warna putih. Yang kedua, kita ada sampai QJ Motor SRK 450cc punya AA, 450 AA. Kita tadi tengok dari depan dia ada warna merah, maksud dia ada warna hitam dengan dia ada warna silver. Ini nampak merah tapi dia sebenarnya silver sebab dia punya tengok tadi tepi sini, dia nampak silver, nampak. Dia nampak silver. So kita tengok, saya sekarang mula buat sikit review lah. Motor ini kita tengok dari segi depan dia ada dashcam, lepas tu dia ada upside down punya fork, lepas tu yang ini 450cc dia ada dua disc brake dengan dua ABS depan belakang dengan dia pakai Brembo punya caliper. Lepas tu lampu dia full LED. So kita tengok dari segi metal. Tengok yang kat sini. Boleh pusing sini. Lepas tu tengok, nampak? Ini metal dia 7 inch punya TFT metal. Lepas tu dia ada dua sport, ada normal dengan dia ada sport. Kita tengok dia punya controller ada kat sini. Nampak? Dia ada controller ada kat sini, dia boleh enter back dengan up down. Tengok, nampak? Ini launch control tau. Motor ni ada launch control, lepas tu ada ABS, TCA, ini button semua boleh open dengan close lah. Lepas tu dia ada mode, dia ada boleh sport dengan normal. So selain itu dia ada TPMS, dia boleh nampak tire pressure dia. Boleh nampak. TPMS, lepas tu dia ada mobile proof tu, dia boleh nampak dia punya dashcam, boleh ambil gambar dengan video. Lepas tu dia ada information, language, unit, brightness, clock, semua interface boleh tukar lah. So boleh nampak masa dengan dia punya mileage semua. Lepas tu dia, ini button kita tengok, dia ada start button dengan dia ada hazard light. Ada hazard light lah. Yang ini dia boleh adjust punya. Yang ini dia punya sober upside down boleh adjust punya. Boleh adjust tinggi dengan turun. Lepas tu kunci dia biasalah macam ni satu pasang. Okey, lepas tu kita tengok tangki yang 450cc, tangki dia 16.5 liters. Jadi memang cukup besar dengan kalau untuk support cc dia bagi tempat yang lebih jauh dengan kuasa yang lebih tinggi. So kita tengok dia punya seat, yang ini seat memang cantik. Nampak lepas tu sini ada satu tulang. Boleh dekat sikit tengok tulang dia memang cantik. Design dia memang cantik, kita tengoklah. Wah, mantap, ini tulang dia. Lepas tu ini seat memang okeylah, lembut, boleh duduk orang. Okey, dengan ini dia punya seat memang cantik. Lepas tu kita tengok dari segi belakang. Dia pakai monoshock, telescopic. Lepas tu yang ini monoshock. Dengan dia pakai disc brake, ABS. Dia original datang dengan bobin. Lepas tu adjust pipe dia, okey, standard lah. Okey, kita tengok engine dia. Okey, engine dia, cc dia 421 dengan horsepower dia 76.4. Top speed dia boleh lebih kurang boleh 290 lah, tapi tak galak untuk bawa laju. Okay, so sekarang kita dengar bunyi dia. Dia belanja sikit bunyi dia. Okay. Memang mantap. So kita sekarang tengok pada 250cc punya. Yang ini sama spek dia semua sama, cuma tayar dia lebih kecil banding dengan yang itu. Nanti boleh tengok kita punya description, kita akan tulis tayar size dia lah. Lepas tu meter dia semua sama. Lepas tu apa yang beza? Dia punya engine yang beza. Kita tengok engine dia, cc dia 249. Lepas tu dia punya horsepower 40.2. Top speed dia lebih kurang 18 macam tu lah, lebih kurang lah. So yang ini cc dia 249, yang itu 421. Horsepower ini 40.2 horsepower saja. Maximum torque 22 dengan apa yang beza, beratnya yang beza. Yang itu dia 185. Yang ini 185, boleh dekat luar sikit. Yang ini 185 dengan yang ini 176. So yang ini lebih ringan, ini lebih berat, tapi horsepower dia memang cukup tinggi, kuasa dia tinggi, so berat pun tak ada masalah. So kita sekarang ada 6 biji motor ni semua ready. So harga yang ini 450cc, harga dia 25,888. Yang ini 21,888 aja. Siapa minat boleh datang kedai kita, test dengar bunyi dia, dengan boleh test dia punya berat tinggi dia. Lepas tu kita kalau nak beli cash, welcome.
Loan antara loan kredit kita semua ada. Lepas tu nak pakai EPP ke cukup limit dengan nak pakai SPay itu semua okey. One solution for all dengan kita ada bagi free gift yang cukup mantap. Istimewa. So siapa minat, siapa-siapa boleh datang kedai kita kat Tabrejas Motor Sdn Bhd depan Balai Bomba. Terima kasih. Nama saya James. Terima kasih. Sekian. Thank you.